Alhamdulillah dapat banyak rezeki. Abang, Amir dah dapat besi buruk dah ni. Amir tak payah tolonglah. Amir pergi rehat. Amir kan ada kerja sekolah lagi nak kena buat. Tak apa abang, lagi cepat siap, lagi cepat abang boleh rehat. Ni boleh dapat duit kan bang? Ya, sekurangnya dapat beli ayam goreng untuk Amir buka kejap lagi. Lagipun sikit je lagi duit abang nak cukup belikan baju raya Amir. Tak apa, abang janji selagi abang ada, abang akan jaga Amir. Amir belajar pandai-pandai ya. Kalau mak ayah ada mesti mereka bangga dengan kita kan abang? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ha, kenapa lambat? Hei, kenapa dengan kamu ni Amir? Melampau sangat. Kamu memang tak boleh ikut peraturan Amir, kamu keluar. Berdiri dekat luar sampai habis masa cikgu. Cikgu Hakim, awak guru disiplin kan? Saya nak buat satu laporan. Ada satu pemurid dari kelas belakang. Dia ni asyik buat masalah je dalam kelas saya. Dia selalu datang lewat, asyik tidur je memanjang bila dalam kelas. Dan dia buat perkara yang sama setiap hari. Saya tak tahu nak buat macam mana lagi. Macam ni lah awak. Maksud saya Cikgu Liza. Saya dah tahu dah pasal kes budak ni. Dan unit disiplin pun dah tahu dah macam mana kes dia, apa masalah dia buat seharian. Jadi kan, saya rasa saya akan ambilkan tindakan lah untuk kita selesaikan kes masalah budak ni. Selesai tak awak? Cikgu Liza lagi sekali. Okey? Abang,
Amir dah balik sekolah? Okey ke belajar kat sekolah tadi? Ha, okey je. Tadi dekat sekolah tadi seronok. Kenapa abang nampak macam penat ni? Abang okey? Abang tertidur tadi. Takut tak sempat nak jual teh ni. Risau tak sempat nak beli makanan Amir untuk berbuka. Lagipun esok hari last kita puasa. Kita cari barang raya sama-sama esok, okey? Okey abang. Saya pergi naik atas dulu Abang, dah nak hujan ni. Esok je lah hantar. Tak apa, kita makan roti Amir je ya. Yang Amir bawa dekat sekolah. Kita berbuka tu je. Tak boleh Amir. Esok Amir lapar. Amir tak ada tenaga nak pergi sekolah. Amir kan kena kuat macam abang. Lagipun esok kita nak pergi beli baju raya Amir. Okey. Bye-bye abang. Bye-bye abang. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum Amir. Kenapa sedih-sedih ni? Dah, jangan sedih-sedih lagi. Jom ikut cikgu. Cikgu nak bawa ke satu tempat. Nak tunjuk pada awak. Nak ikut? Jom. Jom. Sayu tanpa sahut dan suara, tiada tubuh memeluk bahu, harumnya tanganmu, hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Raya ini raya yang berbeza, sepi tanpa panggilan suara, tiada lagi terasa suapan ikhlas jarimu, hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Beraya denganmu.
Andai syurga mendengar rinduku, tembuskan salam rindu padamu. Pasti indah